semua, selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Cikgu di sini dan jujur cikgu cakap, cikgu sangat teruja hari ini nak bantu anda bongkar rahsia salah satu topik yang paling penting, iaitu bab 1, fungsi. Kalau dengar je AdMath, mesti ada yang dah mula cuak kan? Buang jauh-jauh perasaan tu. Hari ni kita akan pecahkan topik ni supaya jadi sangat mudah untuk difahami. Pasang telinga dan jom kita kuasai topik ni bersama-sama. Okey, jom tengok apa perancangan kelas kita hari ini. Pertama, kita tengok analogi pengisar buah. Kedua, objek melawan imej. Ketiga, ujian garis mencancang. Keempat, mengenali domain dan julat. Lepas tu, kita ada cabaran minda pantas dan kita tutup dengan teknik menjawab peperiksaan. Okey, tanpa membuang masa, mari kita terjun ke bahagian pertama, analogi pengisar buah. Ini konsep paling asas yang anda wajib faham. Fungsi ni, dia sebiji macam mesin pengisar buah atau blender kat rumah kita tu. Bayangkan, bila kita masukkan buah oren ke dalam mesin tu sebagai input, mesin tu akan proses dan jus oren akan keluar sebagai output. Memang tak masuk akal dan cikgu ulang, sangat mustahil untuk kita tiba-tiba dapat jus apple daripada sebiji oren. Betul tak? Input tertentu pasti akan hasilkan output yang tertentu. Inilah idea utama untuk setiap fungsi matematik yang kita nak belajar ni. Seterusnya, bahagian kedua, objek melawan imej. Dalam kertas peperiksaan nanti, takkanlah soalan nak guna perkataan oren dan jus oren kan? Mereka akan guna terma khas. Objek yang biasanya diwakili oleh huruf X, ini sebenarnya nilai input kita, yakni buah oren tadi. Manakala, imej yang selalu ditulis sebagai FX atau huruf Y adalah nilai output yang terhasil, iaitu jus yang keluar dari blender tu. Objek masuk, imej keluar. Simple kan? Sekarang, cuba perhatikan rajah pemetaan dari set X kepada set Y ni. Tengok pada bulatan ungu tu. Nombor 1, 3 dan 5 kat situ adalah objek kita. Anak panah hijau tu pula ibarat proses pengisaran yang memetakan objek-objek ni kepada imej masing-masing di set Y, iaitu 3, 7 dan 11. Nampak tak? Setiap objek dipetakan dengan tepat kepada imej dia yang tersendiri. Dan ini menunjukkan dengan cukup cantik macam mana mesin tadi ditulis dalam bentuk persamaan matematik. Contohnya, tata tanda fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Ini bermaksud nama mesin kita ni f. Objek yang kita masukkan ialah x. Apa yang jadi dalam mesin tu? Dia akan darabkan objek dengan 2, lepas tu tambah 1 untuk hasilkan imej. Jadi, bayangkan kalau objek kita tu 1, imejnya akan jadi 2 darab 1 tambah 1 dan pap jadilah 3. Masuk bahagian ketiga, ujian garis mencancang. Ini kira senjata rahsia kita. Macam mana kita nak tahu dengan hanya sekali pandang sama ada sesuatu graf tu adalah fungsi atau tidak? Senang je, kita guna ujian garis mencancang. Anda cuma perlu lukis satu garis lurus menegak pada graf tu. Tengok rajah di sebelah kiri tu. Garis putus-putus tu memotong graf pada hanya satu titik. Maksudnya sah, ia adalah satu fungsi. Tapi cuba tengok rajah bujur di sebelah kanan tu pula. Bila kita buat garis tegak, dia memotong pada 2 titik. Automatik graf tu bukan fungsi. Kenapa? Sebab satu titik potong bermakna satu objek ada satu imej. Tapi kalau 2 titik, maksudnya satu objek terhasilkan 2 imej berbeza. Mesin pengisar kita dah rosaklah tu. Kita teruskan ke bahagian keempat, mengenali domain dan julat. Lihat pada gambar rajah anak panah di sebelah kiri tu. Semua unsur dalam set X iaitu P, Q, R dan S yang sedia untuk dimasukkan ke dalam fungsi, kita panggil sebagai domain. Keseluruhan set Y di kanan tu pula namanya kodomain. Tapi kena perhatikan betul-betul. Julat pula hanyalah nilai-nilai dalam set Y yang benar-benar dipetakan dari objek. Dalam kes ni cuma 1, 3, 7 dan 9. Nombor 4 tu tak ada kawan kan? Jadi dia disisihkan. Dia bukan sebahagian daripada julat. Untuk graf di tengah dan kanan tu pula, secara ringkasnya, paksi X tu adalah domain kita dan paksi Y tu mewakili julat. Jom kita kukuhkan kefahaman dengan nombor sebenar supaya anda nampak cara yang betul untuk tulis jawapan dalam exam. Untuk graf fungsi diskrit kat tengah tu, domain mesti ditulis dalam kurungan set macam ni. Buka kurungan, -2, 0, 1, 2, 3, 4 dan tutup kurungan.
Kodomin dan culat untuk kes ni pula adalah sama, iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Sebab setiap koordinat pada paksi Y tu memang ada padanan dengan paksi X. Cikgu nak pesan sikit, tolong biasakan diri tulis kurungan set yang berlekuk ni betul-betul tahu. Sebab pemeriksa sangat pantang kalau salah format. Alright, mari kita panaskan minda. Bahagian 5, cabaran minda pantas. Okey, tarik nafas dalam-dalam. Lepas ni, cikgu akan tunjukkan beberapa jenis hubungan. Tugas anda, teka dalam hati laju-laju. Adakah ia fungsi atau bukan fungsi? Dah sedia? Mula. Masa tamat. Mari kita semak jawapan anda. Hubungan A adalah fungsi. Kenapa? Sebab setiap objek iaitu 2, 5 dan 6 cuma keluarkan satu anak panah. Walaupun nombor 22 kat sebelah sana tu tak ada kawan, itu tak jadi masalah. Tapi, tengok B. Sah bukan fungsi. Objek 18 tu sangat tamak. Dia keluarkan 2 anak panah kepada imej 3 dan 9. Ingat balik rules blender oren kita tadi? Mana boleh sebiji oren hasilkan jus oren dan jus apple serentak, kan? Untuk C pula, ini pun bukan fungsi. Kesian kat objek 9 tu. Dia tergantung macam tu je tanpa sebarang imej. Setiap objek mesti ada hasil tau. Macam mana pula dengan graf-graf ni? Kita apply balik ujian garis mencancang yang kita belajar tadi. Untuk graf A, bayangkan satu garisan lurus tegak bergerak dari kiri ke kanan. Dia sentiasa potong kat satu titik je kan? Lulus! Ia adalah fungsi. Graf B yang bentuk V tu pun lulus. Garisan cuma potong di satu titik. Tapi, cuba tengok graf C yang melengkung tu. Sekali kita buat garisan tegak, zap! Terus terkena pada 2 titik. Satu kat atas, satu kat bawah. Gagal. So, graf C ni sah bukan fungsi. Cikgu percaya ramai yang dapat jawab dengan betul tadi. Okey, kita dah masuk ke fasa terakhir yang sangat penting. Bahagian 6, teknik menjawab peperiksaan. Ini lubuk markah anda. Bila soalan exam suruh anda cari nilai imej, tolong jangan panik. Ikut je 3 langkah keramat ni. Pertama, kenal pasti dan salin balik persamaan fungsi yang diberi tu. Contohnya, fx sama dengan 2x tolak 1. Kedua, gantikan huruf x yang ada dalam kurungan dan juga dalam persamaan tu dengan nilai objek yang soalan bagi. Ketiga, tekan kalkulator atau buat pengiraan macam biasa. Tolak, tambah, darab sampailah dapat nilai akhirnya. Tada! Itulah nilai imej anda. Matematik yang sangat lurus. Kat sini, cikgu bekalkan beberapa peringatan penting untuk anda bawa masuk Dewan Peperiksaan. Pertama, kalau nampak soalan graf, jangan lena. Terus guna ujian garis mencancang. Kedua, syarat paling mutlak untuk fungsi ialah setiap objek hanya ada satu imej. Ingat hukum pengisar buah tu. Dan ketiga, bila soalan suruh senarakan, terus ingat yang domain tu rujuk kepada nilai X dan julat tu rujuk kepada nilai Y yang dipetakan. Jangan tertukar. Dan fahamkan betul-betul konsep yang satu ni. Sama macam kita cari imej daripada objek, kalau soalan exam tu sengaja nak pusing dengan bagi imej dan suruh cari objek, tak ada hal, kita sentiasa boleh selesaikan. Persamaannya kekal sama. Cuma kali ni, anda samakan keseluruhan nilai fungsi fx tu dengan nilai imej yang diberi dan buatlah algebra songsang. Anda pindah-pindahkan nombor dari kiri ke kanan sampailah huruf x tu tinggal seorang diri kat sebelah. Anda ada kuasa sepenuhnya untuk reverse teka-teki ni. Baiklah, dengan itu tamatlah sesi penerangan kita untuk hari ini. Anda dah lihat semuanya dari awal daripada konsep santai mesin pengisar buah sampailah kepada teknik membedah soalan peperiksaan yang sebenar. Sekarang, cikgu nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang anda kena jawab sendiri. Adakah mesin pengisar minda anda dah cukup bersedia untuk menghancurkan apa-apa sahaja soalan fungsi dalam Dewan Peperiksaan nanti? Cikgu yakin jawapannya ya. Teruskan buat latihan, sentiasa yakin pada diri sendiri dan buktikan kemampuan anda. Cikgu doakan kejayaan dan A+ untuk AdMath anda semua. Terus cemerlang.